dengan semua peluang, semua cara yang kita dengan cara kita melihat sesuatu cabaran itu. Jadi pada hari ini kita amat bertuah kerana bersama kita seorang pengamal yang sangat berpengalaman yang luas dalam bidang pemasaran dan pembangunan perniagaan. Beliau seorang graduate dalam bidang biochemistry, tetapi mempunyai berlebih daripada 15 tahun punya pengalaman dalam sektor bidang MLM dan suplemen kesihatan. Bukan sahaja begini, sepanjang kejayaan beliau telah membantu dan memberikan melebihi 10,000 atas punya consultation kepada customer berkaitan dengan isu kesihatan, isu kejayaan servicing dan produk-produk. Dengan pengalaman beliau begini, saya percaya beliau sangat memahami keperluan sekarang, pengguna sekarang dan cabaran yang dihadapi oleh ramai orang pada hari ini. Jadi, melalui perkongsian beliau sebentar lagi, kita semua tentu akan mendapat sesuatu inspirasi yang baru di Syurga. Jadi, tanpa membuang masa lagi, marilah kita bersama-sama memberikan tepukan yang balik gemuruh kepada penceramah kita pada hari ini, Marketing Manager Syurga, Encik Divya. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Marketing manager dia kata, marketing manager pening ni sebab dia kata pagi, bukan petang. Okey, siapa yang tahu, yang selalu datang hadir kelas, dia akan tahu mengapa pagi. Dan sebab kita dah dapatkan kesihatan yang lebih awal, kita dah dapatkan business prospect yang lebih awal, kita dah dapatkan financial freedom yang lebih awal, betul? Okey. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan anda, kita buat hari ini secara santai sahaja. Okey. Kalau anda tahu, saya kongsi dulu. Kalau anda tahu, kita ada 4 kelas yang macam ini, betul tak? 4 sharing yang macam ini. Dan kita buat semua dekat sini dengan 3 versi bahasa Cina dan sekarang 1 versi bahasa Melayu. Kita buat secara santai. Secara santai. Apa maksudnya santai? Santai, kita relax tetapi kita masih dapat input dia. Okay. So actually ini yang nak diturunkan, okay, daripada Mr. Fu kepada anda semua. Kita boleh buat secara santai tetapi orang boleh dapat benefit. You boleh buat prospek, you dapat the result of the prospect selepas dengar. Sebab kita bukan nak buat secara kritikal. Kalau kita nak buat kursus secara kritikal, mungkin kita buat secara sehari, betul? Jadi kita buat ini hari secara santai. Okey, tadi saya datang, banyak orang terkejut tu. Dia kata, apa jadi event ni? Mr. Robert kata kena bohong. Mr. Robert. Okey, cerita dia macam ni, senang saja. Saya tanya satu soalan kepada anda semua. Satu kotak kopi ke? Okey, saya tanya satu soalan senang saja. Menghadapi cabaran masa hadapan, anda boleh tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan? Siapa boleh tahu? Boleh? Tak ada siapa boleh tahu. Confirm, tak ada siapa. Okey, ini berlaku kepada saya semalam. Ini saya cerita. Hari ini saya nak bagi kelas, tapi tajuk ini berlaku sama saya semalam. Kenapa? Saya pergi gunting rambut. Kan? Saya pergi gunting rambut. Lepas tu kedai itu kedai orang China. First time bukan lah, second time lah ni kira dia saya pergi kan. Tapi you tahu lah bahasa China sama bahasa Cina, Malaysia tak sama kan. Dia punya saya pun tweet. Dia pun tweet saja kan. Selepas itu dia kata, saya dengar lah, umpama dia kata, dia tolong set lah, dia kata. Dan saya nak pergi berbuka puasa lah, betul tak? Jadi dia kata tolong set. Okey, dia kasih gulung kan. Set, dia kata, okey, 1 jam saja. Ingat 1 jam lah. Okey lah, mungkin mau set tu 1 jam kan. Lepas tu dia letak liquid. Dia kata sama saya, RM258 boleh. Terus
RM258. You set apa ni? Bukan set RM20 je ke kan? Rupanya dia kasih keriting rambut saya. Kan? So kita tak tahu ini masa depan kan. Lepas tu dah buat. Apa pasal? Saya cakap saya mau argue sama dia pun saya dah tak ada tenaga kan. Saya cakap tak apalah, kita bayar RM258 kan. So kita tak tahu masa depan jadi macam mana. Tapi saya yakin mungkin insyaAllah lagi tak lama sebulan saya kasih botak lah rambut saya. Kan? Okay, alright. Okay, jadi cerita dia kita tak tahu masa depan itu macam mana. You tengok sekarang kan, kalau dalam news sangat kritikal kan. Sini US bom, sini Iran bom balik kan. So, jadi kita tahu benda news macam ni. Tapi macam mana kita nak menghadapi itu penting. Dan 2 hari lepas saya tengok dekat news Perdana Menteri kita dia suruh kita berjimat cermat. Hint itu. Kalau you nak tahu itu hint. Maksudnya apa? Mungkin akan datang akan jadi kos lebih mahal dan lebih tinggi. So anda sudah bersedia. Kalau tak ada simpanan, macam mana nak bersedia? Kan? Okay, so ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okay, jadi kita tengok ini tadi kan, terlepas pandang. Apa saya nak tunjuk kepada anda dekat sini? Siapa dapat jawab? Ini saya bagi percuma. Satu lah letter Mary. Tapi kita yang puasa tu nanti lepas buka baru try. Okay, ada. Apa yang saya nak tunjukkan dekat sini? Siapa boleh jawab? Sekarang buat okey lah. Okey, ada sedikit. Okey, sikit lah. Okey. Alright, saya nak bagi tahu. Cuba baca bawah ni. Apa dia kata? Ni. AI kan? AI short drama. Okey. Buat drama kecil, buat drama pendek, harga RM3,000. Malaysia berapa? 1,500 kan? 1,500-an lebih kan? Okey, dia mampu buat 500 million view. Dan dibayangkan 500 million view, you buat movie KL Gangster pun tak ada 500 million view tau dekat panggung. Tapi you tengok ini hari AI dia boleh buat dengan harga 3,500 million view. 500 million view kalau dekat platform, you bayangkan saja satu view 10 sen. Berapa dia boleh dapat? 50 juta. Almost 50 juta. Okay? So you bayangkan. Jadi you tahu ini perkara. Tahu fungsi AI. Pernah dengar AI? Tapi tak tahu AI boleh sampai macam ni, betul? Ya. So hari-hari kita bangun tidur buat kerja, tapi kita tak tahu apa sedang berlaku. Kita pernah dengar nama besar je AI. Dan kita tak tahu kegunaan dia. Dan kita sangat-sangat rugi. Okay? Dan kita nak guna macam mana? Kita nak guna dekat AI ini dengan Syahur bersama-sama. Maka dia akan create result yang lebih baik. Okay? Tapi hari ini kita akan bincangkan juga, okay, menghadapi cabaran masa depan. Okay? Sangat-sangat penting. You nak hadapi cabaran masa depan, you at least kena ada beberapa perkara seperti begini. Contoh, you kena ada minda yang inovatif. Okay? Minda inovatif ini contoh, you kena ada kreatif, you kena ada inovatif. You kena bagaimana gunakan AI itu, teknologi itu untuk bantu bisnes you. Okay? Untuk bantu bisnes you. Okay, jadi soalan saya paling senang. Mungkin AI ini susah kepada setengah orang, contoh seperti saya yang sudah berumur. Kan? Sampai saya punya rambut pun terbelah-belah. Kan? Tapi apa yang senang anda boleh buat? Contoh, adakah anda ada buat posting? Contoh setiap hari posting produk kita, okay, posting testimoni kita kepada rakan kita. Siapa yang ada? Cuba katakan. Hari-hari. Hari-hari, okey, sikitlah, tak apa. Itu seminggu 3 kali. Siapa yang seminggu at least 3 kali ada buat posting. Okey, tak kisah, you send WhatsApp boleh, you send Facebook boleh, you send Instagram boleh, you send TikTok boleh, you send dekat thread pun boleh. Thread, saya tak ada thread, tapi saya at least tahu ada benda ni, kan? Okey, ada. Okey, ada yang kurang. So you kena memahami diri sendiri.
Kalau kurang itu, kenapa kurang? Tak ada masa ke atau saya malu? Okay. So itu satu. Okay, nombor dua, kita kena kuasai kemahiran baru. Okay. Contohlah, kita kata kita malu. Kita malu ke atau kita tak pandai? Kita tak pandai nak guna teknologi untuk share. Kalau tak pandai, bagus. Senang, you boleh belajar. Kan? Kalau tak mahu, itu susah. Sebab orang paksa you ditendang pun you tak akan gerak. Betul? Okay. So, untuk menghadapi masa depan, okay, at least you kena ada minda yang inovatif, you kena kuasai kemahiran baru, okay. Lepas tu, okay, barulah you boleh menghadapi masa depan itu daripada saat you nak berubah. Okay, nak ubahkan orang susah, tapi you sendiri ubah, itu amat mudah. Okay, itu semua dari diri sendiri. Okay, next. Realiti dunia sekarang, dia laju, okay, dia ganas dan dia tak tunggu kita. Okay, kenapa? First kali paling penting kita tengok apa-apa pun first sekarang ialah krisis ekonomi. Dan apa-apa saja ekonomi dia akan efek kita di dunia sekarang. Nah, kalau contoh, kalau you ada tengok news perang kan? Kalau selat itu, okay, lagi 2 bulan, 3 bulan dia block, maka kita supply chain untuk minyak akan berkurangan, harga minyak akan naik, kos pemakanan semua akan meningkat. Confirm dia, tak dapat lari. Okay? Sebab kenapa? Sebab kebanyakan masalah ini krisis ekonomi dunia. Semua ter-affected. Okay? Nombor dua, kos sara hidup naik, tapi nilai wang mengecil. Alhamdulillah untuk kita punya 2 bulan ini nilai wang kita naik kan. Okay? Tapi you boleh jamin ke naik sampai esok lusa? Tak boleh, masa depan kita tak tahu. Betul? Okay? Nombor 3, AI akan termasuk. Tengok. So these 3 main important point, AI dan automasi mula ambil alih kerja manusia. So apa? Kalau you perasan iklan-iklan sekarang, you tak perlu lagi designer yang hebat. Tak perlu. Kita boleh buat sendiri. Guna ChatGPT, guna Canva, whatsoever AI yang ada. Tekan je apa yang you nak, dia akan keluarkan. Nanti saya akan share you. Saya pun main tekan je. Sebab designer baru-baru dia letak jawatan. Jadi saya buat sendiri. Saya jadi designer. Okey juga. Asal janji boleh faham. Kan? Okay. So, okay. Siapa ingat ni? Sekejap. Ni. Ini siapa ingat? Okay. Siapa tahu model? Saya bagi 2. Okay, sini. Mr. Robert dah. Okay, 3-3-1-0 kan? Okay, ini kalau you umban itu anjing, mati anjing tu. Kan? Okay, sebab kenapa? Berat, keras kan? Dia jatuh 100 kali pun tak rosak-rosak. Kan? Lepas tu you masih boleh main itu game bola. Okay, alright. So apa saya nak cerita dekat sini? You tengok, you ingat Nokia? Siapa tahu cerita Nokia? Cuba katakan. Tak tahu. Really tak tahu cerita Nokia. Okay, betul. Yeah. Okay, dia tak nak berubah. Dia tak nak berubah. Dia the biggest phone brand in the world waktu itu. Waktu saya remaja, berapa? 13. Okay, 20 tahun lalu. The biggest brand boleh jadi tak dikenali generasi sekarang dah. Kan? Kenapa? Sebab dia tak mau berubah. Orang datang kepada dia, saya boleh letakkan color untuk you punya phone. Tak nak ubah. Saya boleh letakkan kamera. Okey, itu tak penting. Lepas tengok semua orang dah ada color, kau tukar mic. Okey, lepas tukar yang ada color, ada kamera, baru dia nak ubah. Dah terlewat. Betul? Sudah terlewat. Jadi hari ini, okey, Nokia ditelan inovasi kita. Okey, ditelan oleh Android, ditelan oleh Apple, kan? Okey, tetapi sekarang ini sesiapa phone yang tak ikut AI lepas ni dia pun akan ditelan. Jadi you tengok phone sekarang semua ada brand-brand dia, kalau iklan mesti ada phone termasuk AI. Kan? Ada tak ada tak tahu. Letak dulu nama AI, kan? Okey, sebab itu trend. Betul.
So apa nak cerita dekat sini? Masa depan itu dia akan jadi trend. Kalau you tak follow the trend, maka you akan ditinggalkan oleh trend. Okay? Begitu juga dengan bisnes Swapo. Bisnes Swapo 39 tahun. Dia, saya percaya, siapa yang lebih 20 tahun dekat sini dekat Swapo? Cuba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 20 tahun, 6. Okay, 20 tahun dekat Swapo, mesti ada pernah merasa naik dia, turun dia, and then naik balik, statik, lepas tu naik kan. Jadi ada rasa, tahun ini, tahun 2025, 2026, 2027, apakah Swapo bagi anda? Anda rasa? Naik ke, turun ke? Just mendatang. Naiklah. Kan? This is trend. So sekarang Swapo in trending. Mata-mata dekat MLM industri luar melihat kita sebagai benchmark. Dia kata, apa hal Swapo tiba-tiba bising sangat dekat market ni? Kan? So they want to understand. So you akan jumpa pelbagai jenis orang yang cuba nak tahu apa yang Swapo sedang buat. Betul? Okay? Jadi, kalau ada orang nak tahu, apa kita nak buat? Sebagai orang lama. Kita kena bagi tahulah. Kita kena share dia dan kita kena invite dia untuk try kita punya business pula. Kalau you tak ambil ini peluang, bila lagi you nak ambil? Betul? So you kena tahu. So tahun ini, tahun 2025, 2026 dan 2027, ini 2 tahun yang akan sangat-sangat kritikal. Bagi anda yang nak buat organisasi, tak nak buat jual sahaja, you kena ikut ketat-ketat kita punya program dan juga bagaimana nak buat. Kalau you ikut tapi you tak faham, maka you kena tanya. You kena tanya. Jangan ikut membuta saja tau. You ikut membuta boleh. It end up you tak ada result, you cakap, tak ada lah ni, susah lah ni. Kan? Okay? You kena faham. You ikut itu apa. Okay? Nanti di penghujung saya punya talk ini, saya akan bagi tahu anda salah satu benda yang kita akan buat yang you harus ikut, you ada benefit. Confirm punya. Kalau you tak buat, maka you tak akan nampak result dia. Okay? Sampai kita share satu-satu. Alright. So sekarang ini, siapa-siapa, okay, yang cuma ada satu pipe pendapatan yang aktif. Pendapatan aktif, okay, pendapatan ada 2 jenis. Pendapatan aktif, pendapatan pasif. Okay? Yang di Swapo ini, kita katakan sebagai pendapatan apa? Pasif. Okay? Yang di luar sana itu, yang bekerja 9-5 ataupun shift 10-6, kan? Okay? Itu semua pendapatan aktif. Okay? So siapa-siapa sekarang yang ada satu pipe pendapatan aktif saja, dia adalah sangat bahaya. Sebab dia bergantung sepenuhnya pada satu sumber gaji. Okay? Lepas tu, ini saya nak cakap sikit. Saya mungkin tak nak ikut pengalaman saya, kawan-kawan saya, okay, ahli keluarga yang saya tahu, kebanyakan dia ada sindrom ini. Sindrom asal cukup, maka tak apalah saya cukup. Tak apalah saya cukup. Okay, lepas 2 tahun kos meningkat, gaji dia lebih kurang sama, dia datang pinjam duit. Kenapa pula pinjam duit? Kata cukup. Kan? Okay, so dia tak fikir for the benefit of future, dia tak prepare. Okay, so bila dia tak prepare, dia risiko bila dia tidak bertindak, dia tak ada backup plan. Okay, asal arah tanda cukup sahaja. Okay, saya tanya, kalau you kerja 9-5, okay, kawan-kawan kita yang di luar sana kerja 9-5, tapi hari ini kita ada satu peluang business platform Swapo bagi you extra tiap-tiap bulan boleh tambah 500. Dia tak nak ke? Kan? Okay, yang tak nak itu sebab dia tak faham. Dan kita punya tugas hari ini, sebab saya tengok sini majority 80% orang lama kan. Ada orang baru di sini. Cuba angkat tangan. Orang baru. Ada lagi. Tak adalah, you kira lama dah. Okay, you baru. Okay. Saya nak cakap senang. Majority kita orang lama kan. Okay. Tugas kita nak bagi tahu orang luar sana tu yang 95. Kita punya niat bagi tahu dia, kita boleh bantu anda get a better life.
kan, melalui software. Kita bukan mencuri, kita bukan merompak. Kita ajar orang untuk dapat kesihatan, pada masa yang sama boleh dapat business platform through the sharing. Betul? Itu saja. So simple. So kita bertanggung jawab itu nak terangkan kepada dia. Kalau kita tak berjaya terangkan kepada dia, apa nak buat? Dua cara. Teruskan membebel dia, okey, ataupun minta kita punya upline, okey, minta kita punya diamond ke siapa ke untuk terangkan kepada dia. Kalau selepas diamond pun dah kata dia tak nak, tak apa, letak dulu tepi, dekat peti ais. Nanti dia sudah rasa panas, dia tanya you balik, you baru jumpa dia semua. Boleh? Boleh. So simple saja. Kita tak buang kontak tu, tetapi kita simpan. Okay? Alright. So duit dengan minda itu sangat penting. You nak menghadapi masa depan, you kena faham betul-betul ini. Kalau you tak faham ini, maka saya bagi tahu, you susah nak simpan duit. Okay? You susah nak jana duit, nak simpan duit. Okay? You rasa simpan duit dan jana duit, mana satu yang penting? Jana duit penting, ada yang kata simpan duit pun penting, kan? Actually, dua-dua penting, kan? Tapi first of all, you kena tahu cara menjana duit. Selepas you tahu cara menjana duit, maka baru you akan tahu cara macam mana nak simpan duit, kan? Okay? Tapi biasanya kita tahu menjana duit, lepas tu simpan duitnya kita tak tahu, kan? Gaji 10,000, maka spend 12,000, habis. Dan gaji 5,000, spending dia 7,000. Maka you akan negatif lah. Okay? So sekarang ini mindset untuk duit ada 3. Level 1, survival sahaja. Okay, survival tu maksud dia kerja semata-mata bayar hutang, bayar komitmen, settle, cukup makan. Okay, boleh makan mamak seminggu sekali, selesai. Okay. Nombor 2, dia nak stable. Okay, dia kerja something, dia kerja pangkat, dia kerja jadi management. Okay, dia kerja safety, keselamatan, tempat kerja dia rasa stable. Okay. Yang ketiga pula, yang fokus bina aset. Okay, dan kebebasan kewangan sebenar. Okay, so biasa orang ini dia terbagi kepada 3. So dia cuma nak biasa-biasa saja, cukup ala kadar, ataupun dia sudah ada stable, dia sudah bos, okay, dia sudah C41, U41, okay, degree graduated punya pegawai, okay, maka dia nombor level 2. Okay, ataupun orang-orang yang nak lebih, nak extra. So anda orang yang di Software ini, saya percaya anda level mana? 3. Anda mesti berada dekat level 3. Kalau ada di antara anda sekarang yang berada di level 2, okay, tak ada salah. Sebenarnya tak ada salah. Okay, tetapi macam saya katakan, you nak face masa depan, you boleh tahu masa depan akan berlaku apa. Jangan-jangan ais freezer itu akan jadi RM10 satu botol. Kan? Jangan-jangan you akan rasa kenaikan harga air, harga elektrik yang melampau-lampau. You tak boleh cover, betul? So, kalau you dekat stable sahaja, you kena ada cukup punya backup. Betul? Okay, baru you boleh menampung masa hadapan. Kalau tak, you tak akan mampu. Kalau siapa-siapa yang di sini sekarang berada dekat level 1, survival. Survival lah, you mesti cepat-cepat cari upline you. Dia kata sama dia, upline, saya nak tukar level survival saya sekarang ni, saya cuma ala kadar cukup bayar hutang komitmen, saya nak dapat lebih. You ajar saya macam mana nak dapat lebih. Nah, kalau dia tak tahu, tanya Diamond. Kalau Diamond takkan tak tahu. Diamond mesti tahu ya, betul? Okay, jadi anda boleh tanya juga dengan kita punya syarikat. Kalau belum, okay, macam mana saya nak buat? Macam mana saya nak dapat 10,000 a month? Macam mana saya nak dapat 5,000 a month? Saya hutang tiap bulan 3,000. Saya nak dapat 6,000. Macam mana? Tanya. You jangan malu tanya. You dah dekat survival, you mau tunggu bila you makannya. Right? Alright? Okay, so next. So biasanya 80% adalah daripada minta. 20% itu ialah strategi. Kalau you punya minda mau, maka you akan
20% strategi itu ada berbagai jenis. You boleh copy orang yang berjaya, okay? You boleh try cara baru, you boleh tanyakan jalan upline macam mana, okay? Itu sangat penting. Tapi kalau you minta kata macam ni, tak apalah, tunggu esok lah baru saya cari itu orang, esok, semua esok, maka masa hadapan dia pun tunggu esok lah, you baru tahu. You tak prepare. Dan okay, so 80% itu minda. So minda sangat penting. Kalau you dapat, okay, maka you akan sukses separuh lah. Sebab you mahu. Kan? Kalau you tak tahu, kita tolak you pun takkan berjaya. Sebab you tak nak. Betul? Okay, alright. So minda akan tentukan kejayaan atau kegagalan. Okay. So rahsia sebenar kebebasan kewangan. Ini saya pernah dengar juga dekat Kak Ina, Jiri Ina punya kelas. Okay, tapi ini sangat-sangat betul. Okay, ini sebab trend ini Mr. Robert, tapi Robert abang dia, Robert Kiyosaki. Okay, Robert Kiyosaki dia buat ini quadrant. 4 quadrant sangat penting. Kita ada ESBI quadrant nama dia. ESBI quadrant ini ialah pendapatan yang aktif dan pendapatan yang pasif. Okay, so pendapatan yang aktif, okay, saya tanya satu soalan senang. Okay, anda rasa mana satu kuadran yang lebih baik? Kalau, okay, kanan, okay, betul. Bagi dululah, dah betul kan? Okay, soalan saya yang sebenarnya, okay, E, S, B dan I itu, you rasa mana yang lebih best? Hah? B dan I, okay, boleh. Okay, sebenarnya kalau you tahu trend Malaysia, anak-anak muda sekarang, okay, anak-anak yang 20 tahun, 30 tahun, okay, saya tak tahu lah dekat sini, tapi yang saya tahu dekat market lah, mereka suka I. Ini. Okay, pernah dengar orang main forex? Pernah dengar orang beli emas? Tapi tak ada emas tu, emas digital. Kan? Pernah dengar orang main trading? Benar kan? Pernah dengar orang main crypto? Kan? So, anak-anak muda sekarang, you tengok, kebanyakan dia ialah dia akan show berjaya, bawa kereta hebat, bawa rumah hebat dan sebagainya. Umur tiba-tiba 25. Kan? Umur 25. Okey, apa kerja? Melabur. Kan? Tapi saya nak bagi tahu, you tengok ni itu satu daripada 1000 yang berjaya. Yang 999 itu macam mana? Fail dulu. Nanti kata, oh ada untung balik sikit. Lepas tu lagi fail. Kan? Itu tak tahu. That's why banyak anak-anak muda jadi bankrupt. Kan? Berhutang. Pinjam family. Kenapa? Melabur. Dia rasa diri dia Warren Buffett. Jadi tahu sangat. Okey, kita tak kata dalam industri pelaburan itu salah. Kan? Sebab kita melabur, kita bagi duit itu kepada company tersebut. Company tersebut gunakan duit publik untuk jana lebih pendapatan. Betul? Tapi yang anda tidak tahu ialah risiko anak-anak muda yang melabur, okey, mungkin kemahiran dia cuma tengok graf pelaburan saja, okey, lepas tu dia bet everything. Letak duit dan sebagainya. Lepas tu gagal, start balik, gagal. So, apakah kemahiran yang dia ada untuk hadapi masa hadapan? Tak adalah zero. Okey, so kita tak kata dia salah. Kita katakan itu pun salah satu job prospect, job scope, kan? Tetapi kalau you terus-terus letak pelaburan, gunakan duit, maka you punya risiko sangat tinggi. Okey, kalau dekat Songkong berbeza. Kalau dekat Songkong, okey, kita apa yang paling penting? You rasa ESBI Songkong dekat mana? B, betul. Okey, tapi saya boleh kata I pun Songkong juga. Kalau you perasan, okey, sambil
Macam mana nak kaitkan I dengan Soho? Siapa boleh jawab? Tadi yang mengangguk tu siapa? Yang dapatkan Soho melabur. Okey. Beli melabur dalam shop. Okey. Saya dapat satu jawapan nice. Sebagai mentor. Okey. Betul. Okey. So sebenarnya dekat Soho kita ialah B, betul? B ni business. Kita ada sistem. Kita ikut sistem, maka kita akan dapat blueprint dan kejayaan, betul? Kita percaya itu. Sebab bukan kita cakap kosong. Sebab banyak leader sudah di atas yang buat dan kita dapat result. Betul? Tapi kalau you mahu tahu, I juga terletak dekat Soho. Sebab kita melabur diri kita. Apa yang kita labur? Kita labur kita punya perkembangan diri. Contoh, saya dulu datang muka hitam kan, lepas tu tak pandai, lepas tu datang lepas 5 tahun you jadi VM atau SPVM, wah dulu saya muka hitam, sekarang rambut sudah kena bong kan? Dulu rambut lurus 8 bulan lalu, sekarang dah rambut macam ini kan? So apa maksud? Itu ada perkembangan diri. So Soho, bila you buat Soho, dia tak bagi you kosong tau. You bukan dapat duit saja, bukan dapat business platform saja, bukan sahaja tolong orang, tetapi you boleh tolong perkembangan diri. Ini orang tak dapat bagi you. Contoh, you dulu tak berani, sekarang saya berani sebab saya nak bantu orang. Dulu saya nak bantu orang tapi saya tak tahu macam mana, saya cuma sedekah saja. Sedekah itu sampai tak sampai saya tak tahu bersedekah. Tapi hari ini dekat Soho saya boleh ajar orang macam mana dapat kesihatan. Agensi kita, kalau you tahu dia ada spesifik ini, spesifik ini, spesifik ini. Macam juga resepi Carol Amin. Kan? Hi, what's up guys? You boleh hi, what's up Soho? Kan? Okay, so that's trend lah. Tapi I mau cakap itu perkembangan diri. You boleh belajar, betul? Okay, alright. So solusi pintar ya. Okay. Kalau you dekat Soho, cara kita menghadapi krisis ekonomi, saya percaya salah satu ialah kita gunakan platform Soho. Sebab kenapa? Platform Soho ini, kalau you bandingkan dengan yang sebelah konvensional, modal besar, overhead besar, belum buat apa-apa lagi, you sudah kena ada overhead kan? Lepas tu risiko gagal 90%. You janganlah samakan dengan rembayung. Kan? Rembayung 1 out of a million. Kenapa? You check sekarang dia punya tempahan sampai tahun depan tak dapat tempah. Kan? Sudah bini mengamuk. Macam mana? Tak dapat masuk rembayung. Kan? What I want to say, you tengok walaupun rembayung sebegitu hebat, sebegitu berjaya, you tengok dalam video itu Carol Amin dia kata dia kena jaga 50 staff untuk satu tempat makan tu. Overhead dia, lepas tu dia punya itu cost dia kena tambah. Dia siap kata macam ni tau, waktu dia buka dia kata minta maaf, harga memang tinggi sedikit tapi cost sangat tinggi kan. Dia tengok, dia kata sendiri dia punya cost sangat tinggi. Business conventional, kalau dia tak ada Carol Amin punya brand, you rasa dia boleh bertahan macam tu? Besok lusa tutup kembali kan. That is because of Carol Amin. Kan? Now today we because of Soho kita senang. Dah lah Soho besar 40 tahun. Kita punya platform tersedia, R&D lagi ada. Tapi cakap itu memang TikTok. Now I want to tell you, Soho tak payah modal. Kan? Apa lagi perlu ada? Tak payah modal. You just ikut saja sini. Hari-hari belajar. Macam Mr. Robert Petit, hari-hari petang saya nampak muka dia. Kan? So boleh belajar. Kan? Untuk how to become better. Alright. So next, ini sangat penting. You boleh buat sedikit perbandingan. You buat perbandingan. Dalam career saya dekat 20 tahun ini, saya sudah masuk conventional business franchise, business pelaburan tu tak masuk lah. Itu kira freelance lah, sendiri punya duit mau pelabur. Dan juga sekarang saya dekat business MLM dekat Soho ini. You tengok perbezaan paling besar saya rasa. Satu, dalam
bisnes keempat-empat ini, nilai produk you kena tengok. Okay? Contoh, bisnes konvensional, dia punya nilai produk tidak pasti. Okay? Apa-apa jenis bisnes pun boleh. Okay? Lepas tu, kalau franchise, dia bergantung dengan jenis bisnes. Franchise sekarang, you rasa franchise, dia cerita apa je kalau franchise? F&B. Kan? Kebanyakannya F&B. Tak share lah, we drink lah, dulu T-Life lah kan. Lepas tu Starbucks lah, Starbucks jatuh, sekarang we drink lah kan. Okay? Itu apa? Itu jalan trend. Okay? So, baik saja trend habis, maka itu bisnes pun akan menutup. Dia pun sudah akan settle, sudah akan habis. Now saya tanya you, trend bisnes yang tidak akan berubah, sentiasa ada, apa? Kesihatan. Sebab kita akan sentiasa berganti kan. Ini hari saya muda, esok saya tua, lusa anak saya tua kan. Jadi trend kesihatan sentiasa akan ada, takkan hilang. So once you step in industri kesihatan, you jangan risaulah, kecuali you tak, mulut tak nak buka dan makin tak akan dapat. Tapi sebenarnya sekarang ada juga mulut yang tak buka, dia guna AI pun boleh buat. Tapi produk dia tipu-tipu lah, produk dia tak ada kualiti. Bila orang beli, mahal, lepas tu tak ada hasil. So that one kita tak mau. Since I want to say is that you tengok Soho, dari dulu kita buat kajian tentang Lindsay. Daripada Lindsay biasa kepada targeted Lindsay. Betul? So you boleh nampak R&D dia, perubahan zaman dia. Okay, upcoming akan lebih banyak produk yang boleh membantu orang di luar sana. Dan you juga boleh bantu you punya business platform. Ini sangat penting. So you tengok tahun ini, berapa produk yang kita akan keluarkan. Kalau tak ada, maka you pun akan 50-50. Tapi kalau ada, ini peluang you kena grab. Grab apa? Sebab you tahu, company ini dia sentiasa evolusi. Sentiasa want to become the first. Okay? Okay. So, nombor 2 sangat penting. Kalau dekat sini, community sokongan. Conventional business, kita tengok sendiri-sendiri saja. Okay? Kalau business franchise akan ajar you sekali sahaja atau 2 kali, lepas tu selebihnya you punya staff sendiri belajar. Okay? And then kalau jenis pelaburan, individual. Okay, you ada mentor tapi you kena bayar kelas RM4,000 satu kelas. You bayarlah. Lepas tu dia kata, RM4,000 tu mahal. Okay, saya nak yang murah, RM250 satu kelas. Ada tak? Ada. Lepas tu ikut, you content RM20,000. Kan? Betul-betul? Okay, so you kena ada. Tapi dekat Shopho, community sokongan kita. Okay, kita ada sistem, ada mentor dan juga ada community Shopho. Kita sini sampai macam mana? Ada grup-grup masing-masing. Tiap-tiap minggu ada Zoom meeting dia. Tiap-tiap minggu ada perjumpaan fizikal dia. Nak pastikan kenapa, apa yang berlaku. Betul? Okay, mungkin orang baru, okay, kalau orang baru, dia join itu kelas, dia rasa, Allah, tiap minggu nak join, tiap Jumaat nak join, tiap Rabu nak join. Tak ada masalah. Hello, you kata you nak menghadapi masa depan, you kata you nak blueprint macam mana buat duit, kan? Sekarang ini kita punya group ajar you the blueprint how to make the money. You tak nak ikut, you nak duit turun dari langit, minta maaf, kan? Okay, that's the truth. Itu reality dia. Kita kena faham. Okay, alright. So kalau kita ikut, insyaAllah sistem kita ikut, kita akan dapat result yang kita nak. Walaupun tak 100%, tapi you dapat 80%, okay lah. Contoh lah, walaupun you tak dapat macam GD, mungkin 100K sebulan, you dapat 80%, 80K. Cukup tak? Cukup kan? Okay, so itu sudah banyak membantu anda. Betul? Okay, kalau orang kata you ikut buta-buta, contoh saya ikut, dia kata boleh dapat 20,000 sebulan. Okay, tapi saya tak nampak leader yang dapat 20,000 sebulan. You percaya? Tak percaya kan? Tapi today, leader di luar sana, leader di dalam sini, semua ada lebih daripada dia orang targeted. Sudah ada blueprint, sudah ada bukti dia.
You lagi tak percaya. Nak percaya macam mana? Dia bagi tengok terus. Okay? So that's the thing. Alright. So kalau dekat Soho, okay, kita sangat senang. Kebanyakan kita adalah orang lama kan. Tetapi saya share kepada anda ini hari, ini salah satu blueprint anda juga boleh share kepada kawan-kawan yang di luar sana. Kalau tak pandai share, tak mengapa juga. Next time ada event begini, boleh bawa dia datang. Kita boleh kasih confidence kan dia. Okay? Alright. So dekat Soho ini, kita sudah ada package usahawan tanpa modal lagi. Kita tak perlu buka kedai susah-susah buat conventional business apa. Dan dekat Soho ini, kita sudah ada R&D dia. Okay? Kita sudah ada cash. Kita cash flow pun sangat kuat. Logistik kita penghantaran, you tak perlu risau. Okay? Ada sistem dia, ada store. You perlu beli banyak barang, lepas tu letak rumah you jadi store. Perlu. Ada Soho aja you macam tu. Ada kan? Tapi saya nak bagi tahu, reality dekat luar sana, network kebanyakan dia buat ini. Dia buat ini. Dia buat you jadi store. Dia buat you jadi store. Okey, betul you dapat 30,000 contoh commission. Tetapi dalam you punya rumah tu you beli punya, you jadi store dah. Lepas tu you tak tahu macam mana nak jual balik tu. Itu yang paling kesian. End up you makan semua benda tu. Okey? Lepas you tolak tintong 30,000 tolak produk semua, actually you cuma untung 3,000 je. Kan? So end up one whole year ataupun 3 bulan you kerja 3,000. 1 bulan 1,000. Kan? Tapi you kena jadi store. So that is the worst case. Dekat Soho kita tak perlu you jadi store. Belakang saya punya store besar gila, banyak. You tak perlu risau. Okay? And then sekarang tahun ini, 2 tahun kebelakangan ini, kita juga ada nutritionist department. Barang andai katalah you tak pasti produk dia macam mana. Okay, you boleh tanya kita punya nutritionist department. Boleh dapatkan konsultasi produk. Kita sentiasa ajar. Kalau anda perasan, Facebook kita setiap Isnin kita ada kita akan post tentang apa? Produk. Kita akan post tentang kesihatan. Kalau anda perasan, Isnin, setiap Isnin. Okey, anda akan perasan. Okey, pada masa yang sama, branding cost perlu tak? Tak perlu. Kita sama-sama buat, itu pun dah salah satu branding. Betul. Kita Facebook pun kita sudah ada branding. Kita punya event pun itu semua branding. Tak perlu pun keluar itu cost. Betul. Anda cuma perlu ikut. Perlu ikut sahaja. Okey, last kali kita ada customer service. Dan paling penting sekali, sekarang kita buka cafe lounge untuk anda. Kalau anda tak dapat pergi cafe lounge, tak mengapa. Anda cuma perlu cari masa, bagi tahu kita mana tempat you, ada 20-30 orang, 30 orang, kita hantar truck pergi. Kasih mereka minum. Okey? Bulan puasa je kita berehat sebentar. Kan? Lori pun kena puasa. Dekat kilang sekarang. Kan? Dia kena buat upgrade. Okey, kenapa tahu? Itu lori, dia ikut kita pergi Pantai Timur 11 hari. Lepas tu dia nak kerja itu lori minyak tau. Lori minyak sangat lambat kan. Dia tak dapat potong lori minyak. Saya dekat belakang dia. Saya cakap, aduh, sedih betul ini lori kan. Okey, tak apa. Selepas 11 hari, lagi 7 hari, kita buat dekat JB kan, dekat Johor. Region kan. Jangan lori. Pembantu dia pun dah penat. Lepas tu letak jawatan. Ini gurau lah. Tapi betul-betul. Sebab kenapa penat kan? So kita kena susun. Kita beria-ia. Kita beria-ia. Kita okey. Saya pun ikut 11-12 hari straight tak ada balik rumah kan. Hari-hari kena marah isteri. Mana? Jangan kacau lah saya kerja ni. Tapi saya nak bagi tahu, kita beria-ia, tapi mungkin setengah apa tu kita punya kereta tu tak mampu. So kita kena upgrade dulu. So bulan 3 ni dia berehat. InsyaAllah bulan 4 you apply again. Kita buat. Sebab kenapa? Kita pun permulaan ini kita just test and error. Tapi apa yang saya nak bagi tahu you, company sedia cafe untuk anda, semua ini entrepreneur bag untuk anda, dan juga kita sediakan cafe truck. Kita dah nak sampai ke tempat you. Apa lagi alasan ada?
You tell the new people, tell orang-orang baru itu. Apa lagi alasan yang ada kalau kita dah hantar semua benda ni, kan? Okay. Ini best. Okay. Bisnes skala besar, risiko hampir sifar. Tengok CEO Coffee. Ada yang nak komen tak ini slide? Ada tak? Bukan lain. Okay. Okay, sekejap. Okay. So, tidak perlu simpan stok. Tak perlu pun you beli banyak stok. Lepas tu tidak perlu pun kepakaran, you ikut je sistem. Cara sudah ada. Okay. Lepas tu platform untuk anda buat kepimpinan dan empire anda sendiri. You tahu apabila you masuk jadi member Shopko, actually you bukan jadi member tau. You kalau ingat diri you masuk menjadi member, maka you akan jadi member lah selamanya. Kalau saya masuk jadi ahli, saya punya mindset ialah saya buka satu syarikat. Hari ini saya buka satu bisnes. Saya ada satu syarikat. Maksudnya bila saya ada syarikat, apa maksudnya? Saya kena apa? Saya kena ada apa? Kalau saya ialah CEO syarikat. Siapa jawab tu? Okey, betul. Lagi kena pula ada apa? Target tu boleh. Sistem. Okey, betul. Sampai kata sistem tadi lah. Voice timer. Okey, jap. Apa? Modal. Okey. Betul, tapi bukan dekat Shopko. Okey. Lagi apa? Upgrade apa? Upgradekan diri. Boleh lah. Strategi betul. Okey. Ada. Lagi. Apa perlu ada? Kekal kualiti positif. Okey. Kekal kerja. Okey. Alright. Okey. Kalau anda masuk jadi ahli, saya cadangkan saja. You kena act, okay? You kena bertindak sebagai seorang usahawan, sebagai seorang, senang cerita, you sebagai seorang tauke lah. Kan? Pertama sekali, you jadi seorang tauke, you perlu apa? You perlu ada pekerja, betul? You kena ada pengikut, betul? So, once you masuk member, you kena think, siapa candidate you yang boleh jadi you punya pekerja? Untuk senang cerita, business partner. Kan? Siapa business partner you? Yang you boleh sama-sama kita kasih jayakan objektif ini. Mestilah orang yang nak macam you, betul lah. Contoh, you nak 10,000 sebulan, boleh bantu kewangan you. You kena cari pekerja you yang nak juga duit untuk bantu dia punya kehidupan. Baru same channel. Betul? Okey, kalau you cari tak jumpa macam mana? Tak apa, cari lagi. Yang ini semua makan produk. Betul? Jangan buang, makan produk. Cari lagi. Kan? So, you punya mindset penting. Kalau you punya mindset masuk hari ini jadi member saja, maka you akan jadi member sajalah. You akan jadi follower saja. Tapi kalau you masuk hari ini, you mindset, okey, saya sudah masuk ini RM45, beli sekotak, saya sudah jadi tauke Shopko. So, saya nak buat apa? Grup saya apa? Saya Malaysia 1, dia ada itu 1, apa saya Malaysia 1. Boleh? Kan? Tapi you kena ada mindset. You masuk sebagai orang baru, you kena ada mindset sebagai seorang CEO. So, you punya candidate sama. Contoh, abang tadi kan target baju putih abang tu kan. Dia kata target, betul tak? Betul. You masuk jadi member, berapa lama you nak jadi member? Berapa lama you nak jadi VM? You kena target. Kan? Okey, marketing plan saya tak pandai lah. Tak apa, ini upline you kena ajar. Itu tanggungjawab dia, betul? Kan? Lepas tu, you sudah tahu macam mana, you kena susun, you kena ada target macam abang tu kata. Betul? So dia akan jadi sangat senang dan sangat simple. Okay, so you tengok apakah kesalahan dalam slide ini? Tadi kena kritik kan?
Kena sampai kritik. Cik Akilah kritik. Ih, apa ni? Kenapa siap kopi packaging baru? Okay. Tak adalah. Actually, saya just nak share saja. Hari ini kan santai-santai. Dunia sekarang kan, dia kuat menuding jari tau. Okay. Salah satu kan. Okay. Tapi kita jangan hanya kritik. Kita ambil yang the best. Kan? Yang negatif itu kita biar. Okay. So kita move towards kita punya matlamat. Itu yang penting. Kalau contoh hari ini saya bagi tahu, you buat bisnes sombong ni, dia kata, oh, you sombong. You perlu layan dia ke? Kalau dia orang luar, you perlu layan dia ke? Tak perlu sebenarnya. Betul? You continue with your objective, your matlamat. So you takkan lari. Kan? Okay? Kalau dia cerita punya komen macam ni, okay, what you need to do? You respond back to your diamond. Respond back to your online. Online betul lah dia cakap macam ni. Okay, okay, you diamond akan analysis for you. Betul. Your leader akan analysis for you. Kan? Okay, so kita tak perlu pun ambil kritikan yang kita ambil kritikan, tapi kita analyze. Okay, dan kita tak jadikan dia sebagai batu halangan kita. Jangan orang kata kita macam kita down, sikit-sikit down. Macam mana nak buat business sikit-sikit down? Nanti business pun down. Kan? Okay? Alright. Okay. So, kita kena lebih positif. Bila buat business networking ini, paling penting ialah apa? Positif dia. Sebab orang akan rasa. Kalau you rasa lemah, takut, okay, negatif, orang nak ikut you rasa. Takkan? Tapi kalau you tengok saya dari A to Z sampai sekarang, saya ada negatif tak saya bercerita? Tak ada kan? Sampai rambut pun terbelah dah. Dulu lurus. Kan? Apalah itu bapa Cina. Memang saya tak fikir lah dah pasti. Okay? Alright. So, okay, trend masa depan. Okay, trend masa depan. Okay, you jangan risau. AI dia tak boleh menggantikan sentuhan peribadi. Okay, ini tak akan dapat buat. Maksudnya, when we talk about networking business, saya towards you, betul? Saya towards you. Okay, AI tak boleh ganti itu. Okay, so AI tak boleh tunjuk keikhlasan. Kita boleh, kita manusia boleh. Tapi itu pun salah satu kelemahan juga. Kalau you tak tunjuk keikhlasan, maka you tak ikhlas, orang pun akan feel you tidak keikhlasan. Kan? So you will win. Kalau you betul-betul ikhlas, matlamat you untuk bantu orang, be the platform, bantu dia, okay, orang can feel it. Okay, bantu orang bukan maksud bagi dia duit lah. You kena faham tau. Bukan kata, oh saya bagi you terus duit 2,000, 3,000 you nak. Bukan. You ajar dia, bawa dia, guide dia, bimbing dia. Itu sangat penting. Alright? Okay, so bina rangkaian yang boleh kalis inflasi. Okay, lepas tu community, mentor dan sistem sentiasa akan di belakang anda. Okay, next. Ini dah tak salah dah. Okay, so CEO Kopi setiap satu kotak, 1 bulan, 1 kawan baru. Okay, you boleh jadikan sebagai business platform. Okay, saya tahu kebanyakan kita yang masuk sini, okay, kita berasal daripada kesakitan, kan? Kebanyakan orang yang masuk Soho ini, especially kita yang Malay market ini, daripada sakit, kan? Tapi betul, kita punya nawaitu, kita punya objektif, kita bantu orang daripada segi kesihatan, betul tak? Tapi saya nak tanya, kalaulah kita tak mampu beli, macam mana nak bantu? Kan? So, memandangkan Soho ada juga satu bisnes untuk dia boleh dapat sedikit pendapatan sampingan. Okay? Kalau dia buat secara sampingan, okay? Jadi kita boleh share juga kepada dia tentang bisnes platform kita. Kan? Apa salah? Contoh kalau dia hari ini suri rumah yang mengganggu. Kan? Tapi kalau dia join dia punya bisnes software platform, dapat 1,000 setiap bulan. Bantu laki dia. Bantu ekonomi keluarga dia. Tak bagus ke? Berdosa ke you rasa macam tu? Tak, you actually bantu dia. Lagi bagus. Betul? Okay? So you kena fikir betul-betul.
kita jangan kita mudah terpesong, kita tersalah tafsir, kita nak bantu orang untuk kesihatan saja, tapi kita nak faham ekonomi kalau tak ada, dia macam mana nak makan juga, kan? Itu sangat penting. So kena tahu balancekan kedua-duanya sekali. Dan dekat Shopro, tadi kita ada plan 111 kan? Inilah plan 111. So simple saja. Satu kotak kopi setiap bulan sendiri video kawan satu ajak buat benda yang sama, buat selama 1 tahun. Kan? You akan dapat, insyaAllah, you akan dapat RM13,172. Plan 111 dia. Tak payah pun kira marketing susah-susah. Ini you ajar dia. You ikut saya buat benda sama 3 bulan pertama saya buat training. You ikut je. Ikut je training. Bulan keempat saya bagi you gaji dah RM17. Sikit betul Mr. Ifian. Yalah you buat satu je. Kan? You buat satu mah mestilah ini je. Kalau you buat double lah you punya income kan. Tapi saya mau bagi tahu you 3 bulan pertama you tu, you kena ikut saya. Kalau saya tak berjaya, bulan keempat bagi you RM17, saya bayar you RM17. Boleh? You kena ikut. You committed. You kata you mau berjaya, ikutlah saya 3 bulan. You bagi saya 3 bulan, saya bagi you 1 tahun RM13,000. Kalau dia boleh ikut di 3 bulan, wah, you alhamdulillah you bagi tahu dia. Kenapa? Sebab orang nak ikut 3 bulan susah. Tapi kalau dia boleh bantu dia till the end. Sebab dia bagi you dia punya time. Tak ada yang lagi mahal daripada masa dekat dunia ini. You faham? Masa is the most important. So, you kena cakap terus terang sama dia. Kalau dia kata, Mr. Ifian, saya apalah you 1 bulan suruh saya buat 1, saya buatlah 10 boleh? Boleh, buatlah 10. Kan? Ada cara dia. Kan? Saya tak nak buat kopi, saya nak buat juga green tea ke, nak buat berry ke, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ini kita bagi you the basic. Cara masuk senang. Dan kita bagi you cara masuk senang. Tapi kalau you rasa you masuk YKC senang, you masuklah YKC senang. Kan? Kita kata saya orang suka Tan Sri. Cuma RM5,000 punya. Betul, boleh? Boleh mah, kan? Dia kata, Tan Sri tak tengoklah Lactoberry atau Green Tea RM15. Tak apalah, YKC lah. Dan YKC 111 YKC. Boleh? Boleh juga. Kita bagi cara senang. Dalam sistem kita ajar you senang. Supaya orang masuk senang, dia boleh terima dengan cepat. Kalau kadang-kadang you push dia RM5,000, dia beli sekali sama you, lepas tu forever tak beli, buat apa? Kan? Tak ada makna. Kan? Alright. So next. So ini simple lah. Lepas tu duplikasi 3x7. So 3x7 ini cara you nak cepatkan diri you sampai ke VM, ke Diamond. Alright, ini sangat penting. You kena tahu cara buat ini. Lepas tu kita ada special reward kan, RM25,000 kalau you capai. So ini you kena tahulah. So bagi saya, ini saya share. Ini dia ada pelbagai pandangan. Tapi bagi saya, apabila you masuk sebagai seorang ahli yang berfikiran sebagai seorang CEO, bukan itu drama Cina. Dia sebenarnya seorang CEO yang tersembunyi. Bukan itu So sebagai seorang ahli, yang ada pemikiran sebagai seorang CEO, first kali you kena tahu sendiri guna produk you, rasai dia punya perbezaan. Saya makan ini betul tak ada beza? Betul tak ada bantu saya? Saya punya kesihatan ada masalah ini. Lepas saya makan ini ada tak bantu saya? Kena rasa dulu. Bukannya terus jump buat itu bisnes, lepas tu you tak tahu. Orang tanya you check. Kan? Itu sangat-sangat penting. Nombor 2, you kena belajar ilmu. You kena hadiri kelas. Mungkin you rasa, Allah, upline saya setiap Isnin, setiap Rabu, setiap Jumaat buat ini. Hello, you ingat upline you banyak masa ke nak buat benda-benda macam tu? Kan? Dia pun ada nak masa peribadi dia. Tapi kenapa dia buat itu 135? Sebab dia nak bantu you guys. Faham itu produk, faham itu business plan, faham itu benda-benda semua kan?
You dengar habis, you pandai. Terus tahu macam mana saya nak buat, macam itu. Kan? Itu sangat penting. So, tapi kalau you kata kadang-kadang saya tak boleh join, boleh tak? Boleh lah. Kita respect, kita bagi tahu ke upline. So, saya tak boleh join kali sebab saya ada ini masalah. Kan? Okay, so dia pun akan faham. Kan? Bukannya kita katakan sentiasa kita macam ni, betul tak? Dia ada fleksibel dia. Buat organisation ada fleksibel, ada tolak tarik dia. Faham? And then ada paling penting organisation adalah maklumat dia. Maklumat of the organisasi. Okay? Alright, nombor 3. You masuk sebagai seorang ahli, sebagai seorang CEO, you kena cari you punya business partner lah, betul tak? Kan? So you kena cari ini, sebagai prospek. Masuk ke ini prospek. Jangan kata prospek saya cakap macam ni sangat senang. Kebanyakan kita buat satu kesalahan. Oh, saya tahu ada sini, tapi tak ada listing. Tak ada guna. You kena list. List down, keluar. Upline, this is my list. Ini siapa orang. Okay, saya nak cari ini. Okay, upline you bertanggung jawab untuk tahu apa perkembangan ini business partner. Faham? Okay. Dan keempat, you kena jemput dia dan kongsikan peluang. Jemput ke mana? Jemput ke Zoom ke, jemput ke event ke, jemput ke kelas ke, itu sangat penting. Okay, yang mana satu boleh bantu. Contoh, kalau saya rasa ini kawan, kalau dia masuk ini, okay, confirm dia boleh berjaya. Dia ada semangat, ada minat. You tahu, kita punya apa tu? Sami kan? 7-8 tahun lepas kita ada satu triple diamond, dia masuk summit. Dia tak berjaya pada mulanya. Selepas dia masuk summit, dia betul-betul buat itu one-on-one CEO coffee plan dan dia hari ini adalah triple diamond. Carilah sendiri siapa itu. Okay? Tanya dia betul tak saya cerita. Dia sendiri cerita sama saya ini perkara. Okay? Dan sekarang memang personal lah, tapi saya boleh bagi tahu macam ini. Dia punya income setiap bulan lebih 50k. Lebih ya. Saya tak bagi tahu exact, tapi lebih lagi. Okay? So you boleh bayangkan. Tapi dia usaha lah. Dia betul-betul usaha. Dia bawa Pak Gad pun dia sampai tunduk bagi Pak Gad cerita. So dia boleh buat sampai that extent. Tapi dia dulu seorang banker. Okay, ada hinda. Alright, okay. So, and then pada masa yang sama kita boleh kena ada hikmat dan juga follow up. Okay, follow up sangat penting. You tak buat follow up, you akan tercicir orang. You bawa 100 orang, you tak buat follow up, 100 orang tu akan pergi. You kena cari new 100 orang. So sangat rugi. Okay, sangat rugi. Alright. So pejam mata, bayangkan diri anda di 2031. Okay, mari kita buat sedikit 30%. Tutup mata semua. Okay, tutup mata Okay, fikir warna hitam gelap. Fikir warna hitam. Okay, warna hitam. Sekarang ini keluar tulisan 2031. Tahun 2031. Anda rasa anda sekarang di mana? Duit anda berapa dekat bank? Kesihatan anda sihat atau tak sihat? Dan berapakah orang yang ikut anda tahu tentang Songho ini? Okay, pelan-pelan buka mata. Okay, ada terbayang? Ada kan? Okay, kalau ada terbayang, alhamdulillah, you simpan sendiri. Simpan sendiri, tak perlu bagi tahu siapa, tak perlu bagi tahu saya. Tapi you kena tahu, kena faham 2031, that's what you think you are. Kalau you fikir yang tak berapa baik, adakah sempat untuk kita ubah? Sempat. Kita masih ada 5 tahun. Ada tolong saya gambar hari ini? Ada. Lepas tu, kalau you fikir yang baik, adakah akan lebih baik? Apa usaha yang boleh make it much more baik? Kena fikir tu. Okay? Kalau you apa yang you fikir 3 soalan tadi tu, you boleh catat, you catat.
then you will see back in 2031. Okay? Alright, so sama ada kewangan anda stabil, hutang selesai, memiliki masa kualiti untuk ibu bapa dan anak-anak, okay, dan juga menikmati passive income yang masuk tambah lebih. Okay, itu sangat penting. Alright, so masa depan tak menunggu sesiapa, okay, masa depan tak tunggu sesiapa. Okay, you kena kickstart. You keluar je saat ini, you sudah kickstart. You mesti ada plan. Tadi soalan itu you sudah ada plan. Sama macam ni, okay, apa saya perlu buat? Okay, so keputusan hari ini menentukan hidup anda 5 tahun akan datang. Okay, so pilihan pertama, balik rumah, rutin macam biasa, tunggu 7.24, buka browser. Okay, ataupun ini hari 7.24 bukan 7.27 kan. Okay, so pilihan kedua, sertai sombong, ajak rakan-rakan you yang you tahu tu, okay, dia reject ke tak reject tak peduli, cerita dulu. Okay, lepas tu ubah minda, capai pencapaian luar biasa yang you dekat. Sombong tak ada ceiling. Maksud dia tak ada ceiling apa? You boleh nak berjaya setinggi-tingginya boleh. No limit. Okay, alright. So inilah penghujung dia. Tapi hari ini saya nak share juga kepada anda, memandangkan anda dekat sini. Okey, saya berterima kasihlah yang ramai-ramai datang. Saya rasa 4 orang saya punya tempat paling ramai orang lah. Beri tepukan dulu kepada anda. Kawan sendiri. Okey, alright. Tapi ini sokongan anda semua. Okey, tapi saya nak share kepada anda, memandangkan anda semua hari ini, saya juga bagi anda first hand information lah. Okey, of course. Saya dapat confirm, insyaAllah esok baru saya boleh confirm. Once confirm, saya akan post dekat Facebook. Okay, then apa itu? Kita akan buat ini. Kita buat raya bersama Swapo. So kita akan buat secara besar-besaran lah. Okay, tak tahulah sebesar mana, tapi insyaAllah besarlah daripada dulu. Macam itu. Okay. So dalam sini saya nak cerita sikit dia punya tutu alur kita punya open house. Okay, open house kita ni nama saja open house, tapi sebenarnya saya cipta untuk anda bawa prospek baru, bawa prospek yang ada peluang. Okay, nama saja open house, tapi saya set design adalah untuk anda berpeluang untuk convincekan orang baru buat ini bisnes. Okay, macam mana? Okay, cerita dia macam ni. Saya akan bagi kepada 2 section. Section pertama pukul 9 pagi sampai 11.30 pagi. Okay, so section tersebut dia akan ada 3 jenis aktiviti. Kita ada game tradisional dia. Okay, lepas tu kita ada photo booth ataupun kita punya selfie contest dia. Okay, dan yang paling penting sekali kita ada nutritionist punya booth kategori. Okay, di nutritionist booth inilah yang you sepatutnya bawa orang-orang baru ataupun orang-orang yang tidak berapa aktif dah, kembali untuk mengenali produk kita. So dekat nutritionist booth itu kita akan buat. Lepas itu pada masa yang sama, hari tersebut saya sedang apply special promotion untuk hari tersebut. Special promotion. So special promotion ini dia akan ada kategori dia. Contoh saja, saya tak bagi confirm dulu, saya contoh dulu. Contoh, kita ada set detox. Itu apa? Set immune system itu apa? Set kanak-kanak itu apa? Dan set family protection itu apa? So dari situ, kalau you tahu betul-betul cara orang baru dan juga orang lama yang sudah tak datang, belum beli, you boleh buat itu sales. You boleh buat PV collection on that day. Bagi tahu dia. Sebab kita akan ada nutritionist dekat booth tersebut. So kenapa dia akan pergi juga itu booth? Sebab saya sudah set orang yang datang register hari tersebut, dia juga boleh dapat itu chop stand.
Dia kena ikut ini, okey, baru dia boleh dapat lucky draw dia. Lucky draw dia. So bila dia complete contoh 2-3 step itu, salah satu step dia kena melawat nutritionist booth. Then baru dia ada peluang untuk dapat itu lucky draw, kan? So you guys punya tugas apa? Untuk bawa itu orang-orang pergi peluang buat sales. Bila lagi nak begitu smooth? Belum. Okey, itu satu. Dan 11.30 sampai pukul 1 petang kita akan buat jamuan raya bersama suami kita lah. Okey. So sekarang ini saya target 350 orang. Okey. So saya rasa akan pecah panggung. Pecah panggung tu maksudnya akan lebih daripada 350 orang. Sebab saya tanya Kak Ina saja sudah. Siapa? Kak Liza saja hari tu. Sama Diamond Nazri kan. Sama dalam umum sudah 100 lebih, tak ada masalah good. Dia kata macam tu. So saya percaya orang lain pun akan lebih kan. Okay. So tapi tak apa. Saya akan keluarkan mungkin form. You guys boleh masukkan dulu penama-penama yang mungkin mau masuk. Supaya kita boleh estimate makanan yang mencukupi. Okay. Tapi kalau makanan betul dia tak cukup, janganlah marah. Kan? Sebab kita memang set for the moment 350. Kalau lebih kita akan tambah. Okay. Alright. Makanan ada sate dia dan sebagainya lah. Itu kita akan tambahkan. Okay. Lepas itu pukul 1 sampai pukul 3.30 petang kita akan buat semua event dekat sini. Okay, kita akan buat event dekat sini. Kita akan adalah pelbagai jenis dia. Itu saya simpan untuk rahsia biar you guys tak boleh imagine dulu. Itu best. Alright. Lepas itu kita akan buat lucky draw di penghujung dia. Dalam event 1 hingga 3.30 petang kita akan buat satu small OPP saja, small. Okay, business opportunity talk. Okay, tak lama kita buat mungkin dalam 25 minit hingga 30 minit. Sebab nak happy nak buat apa, nak buat bisnes panjang-panjang, betul. Tapi saya mungkin akan jemput Diamond untuk buat sikit sharing 5 minit macam itu. Okay, so you tengok hari ini yang saya buat anda bincang ini kenapa? Saya nak plan untuk anda, pre-plan supaya anda boleh jumpa orang dan pada masa yang sama boleh buat sales you. Lepas tu pada masa yang sama you boleh jumpa business partner you. Ada tak orang pernah buat begini sebelum ni? Macam boleh lah, aku bukan. Alright, so sampailah 3.30. After 3.30 habis, kita ada lucky draw, kita ada angpau. Okay, angpau kita bagi budak-budak lah. Orang-orang besar bukan tak ada, bawa budak-budak. Okay, so angpau kita bagi budak-budak. Lepas tu kita ada berbagai jenis persembahan dia lah. Kita akan susun dekat dalam. So, you kena catch ini masa 28 Mac. Okay, jam 9 sampai 3.30 petang. By the way, kita ada lucky draw antaranya TV 55 inci. Mana dapat lucky draw gitu? Saya rasa submit itu apa tu? Apa nama itu yang JB tu? Recognition pun tak ada TV 55 inci kan? Kita boleh bikin TV 55 inci lagi. Macam-macam lah. Air fryer, produk worth 500 ringgit dan sebagainya. Okay, so once confirm, esok mungkin kita akan kalau sudah dapat green light 10 hari bulan kita akan buat meeting dekat Webex. Okay, ini kita open kepada semua. Jadi you guys boleh join. Saya juga akan cerita seperti hari ini yang saya telah share kepada anda. Okay, I will say again once again to you guys. Okay, so apa yang anda harus buat sebenarnya selain hari raya, you sudah boleh lockdown. Waktu hari raya itu, mari saya jumpa you pergi company saya, syarikat saya 28 hari bulan. Okay, so untuk mereka datang beramai-ramai. Ini peluang you, kasih tunjuk cafe kita, kasih tunjuk kita punya business, kasih tunjuk kita punya produk. Pada masa yang sama dia happy, smooth.
Tak ada rasa keras sangat, tak ada rasa paksaan sangat. So siapa yang tak tengok ini opportunity, rugi gila. Okay, yang remaja-remaja lagi saya sarankan sebab anak-anak muda dia suka happy, betul? So you boleh juga bagi tahu mereka. Okay, ada apa-apa soalan today? Santai kan ini hari? Janganlah serius, ini hari kita santai. Okay, ada soalan tentang kita punya konten talk kita tadi? Ada soalan? Atau soalan untuk hari raya ke? Ada? Ada, okey. Jadi, apa soalan ini? Top dia. Top dia, okey. Nanti saya buat 10 pagi. 10:30 pagi, insyaAllah. Ataupun 4 petang ke? 4 petang. Pagi ya, 10:30 pagi lah. Saya mungkin buat 10:30 pagi. Okay, by the way, saya bagi tahu. Ini tengok ini, poster. Dari AI. So saya mau bagi tahu. Kita sekarang sangat canggih. Ini benda 5 minit saja. Saya tanya apa saya nak, dia keluar. Dengan TV sekali dia keluar. So, at least faham tak? Faham kan? So saya nak kata apa? Sebenarnya masa depan AI itu kita boleh belajar. Secara sedikit sebanyak kita belajar. Post lah, buat sedikit posting. Dia tak payah tunjuk muka you, tunjuk produk pun boleh. Buat video ke, animation ke, fun, happy sikit. Dah boleh bantu. Okay? So ada apa soalan lagi? Ada soalan? You want gimana? Okay Okay. Ada soalan Ada? Okey. Kalau tak ada soalan, saya betul-betul terima kasih dengan anda punya participant today. Mungkin kita ambil satu gambar biar mereka tahu kita macam apa. Okey? Alright. Saya jumpa semula kita punya pengurusi. Habis bateri kakak. Okey, thank you. Okey, mari kita sekali lagi berikan tepukan yang paling terbaik kepada technician. Banyak yang kami dapatkan hari ini. Ingat datang untuk dengar talk saja. Last dia review apa? Aktiviti Raya bersama Syuang Ho ni. Jadi untuk details yang selanjutnya macam Encik Ethan tadi cakap akan dipostkan dekat WhatsApp group ataupun Facebook untuk maklumat yang terperinci lagi. Selepas green light dari upper management untuk dalam dia punya aktiviti apa yang akan